perlu mengambil lungkusan. You ready for the courier? Ya, sudah sampai. Hello, Encik Courier. Ikut saya. Anda takkan percaya. Kami dapat bilik yang teruk. Jadi kawan-kawan saya dan saya akan membersihkan semuanya sekarang. Pisahkan barang-barang. Terima kasih, Encik Courier. Selamat tinggal. Oh, apa ini? Saya tidak pernah melihat lapisan habuk sebesar ini. Dan saya mula membersihkan sarang labah-labah. Sarung tangan saya akan membantu saya dengan... Dan saya akan letakkan semua sampah ke dalam beg sampah. Sudah siap? Hebat. Semua gadis membantu membersihkan bilik ini. Teruskan, gadis-gadis. Tinggal untuk mengalih katil-katil yang mengerikan ini dan membersihkan dinding daripada grafiti. Wah, sudahkah Anda bersiap dengan berus dan cat? Hebat. Mari tutup kengerian ini di dinding. Apa yang Nyewa mau lakukan? Weekend for resin sangat bersih. Menjadi kau gadis yang baik. Gadis. Saya ada idea. Saya tahu. Anda tahu apa yang kita perlukan di bilik kita? Sebuah kabin 4 bilik. Charles. Awak boleh masuk. Hello. Terima kasih. Saya akan ke sana. Gadis-gadis, kurier ini membawa segala-galanya untuk pembinaan bilik rumah cantik kita. Ambil kotak-kotak kamu. Hebat. Sarley tinggal kerja ya. Mensesuaikan yang terbang dari kotak untuk kita. Gadis-gadis, tunjukkan kepada kami apa yang Anda ada. Nah, ini adalah gerudi berwarna. Betapa menariknya. Mari kita lakukan semuanya untuk rumah bilik, di mana Anda boleh membina bilik impian Anda sendiri. Mari kita pergi. Anda sedang melakukannya dengan baik. Ya Tuhan. Adakah Anda pembina kerusi semasa gadis-gadis membina bilik-bilik betul dalam komen? Apakah warna kegemaran Anda hijau, kuning, merah atau biru? Anda boleh Saya rasa gadis-gadis itu sudah bersedia. Mari kita teruskan. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Sekarang masa untuk menghias bilik saya. Saya suka warna kuning, jadi saya harap akan jumpa cat kuning di dalamnya. Yeay, sangat menarik. Oh, siapa akan tinggal di bilik yang signature? Siapa akan cat dinding dengan tapak tangan kuning saya? Jom Betapa kita seronok. pergi. Seperti berada di bawah matahari. Sangat seronok. Tolong. Saya rasa ia kelihatan hebat. Sedia. Dan apa yang ada di dinding saya? Wah, ada berus kecil dan cat hijau. Baiklah, saya perlu cat dinding dengan warna hijau kegemaran saya sekarang. Jom main tic-tac-toe. Haha, saya menang dan sekarang kita bermain semula. Sempurna. Dan sekarang saya ada gincu merah. Dengan bantuannya, saya akan melukis hati merah yang cantik di dinding. Lihat betapa comelnya hasilnya. Saya suka bilik saya sangat, sehingga saya perlu menciumnya tanpa henti dengan bibir merah saya. Baiklah, saya telah mencium bilik saya hingga merah sempurna. Sempurna. How'd I dare to defeat and say, I would like you bound for you sigmatic ability supaya ia Banyak menjadi... lagi model di sini. Mulakan dengan tempat untuk mainan menarik saya. And you see, Sergey really pure cat. Hearts the breath rattling heaven. Pup haha hobbit memang hebat. Apa seterusnya? Betul. Saya akan letakkan mainan kegemaran saya di atas duit shilling Awan ini. juga ada bengkel lebih yang hilang itu lebih baik. Dan seperti yang lampu dalam bentuk papan tanda neon tidak akan berlebihan. Hebat. Dan apa yang Mia the Kramer lakukan di sana? Di situ. Wow. Awak atur bilik ini? Saya perlukan 2. Baiklah, lebih banyak kehijauan di dinding. Saya rasa saya perlukan lebih banyak anggur ini. Saya jumpa di hutan. Dan pom-pom hijau ini akan kelihatan hebat di dinding. Sempurna. Lihat mereka. Lebih Ricky, saya bermenyeri sama bagian berbentuk garland. Yorba juga berwarna hijau. Oh, sama seperti yang saya bayangkan. Air spray Pam Kristan Dr. Oh, Sager. ia tidak semudah yang disangka. Sedia? Ia sangat lembut. Saya juga perlukan meja yang akan menampung semua buku saya. Oh, bunga yang cantik. Ia pasti akan menghiasi bilik saya. Sudah tiba masanya untuk bermain. Wah, adakah Yoda kecil ini datang kepada saya? Wah, Anda sangat keren. Tambahkan beberapa lagi mainan dan bilik impian sudah siap. Apa ini? Hijau tak sesuai di sini. Mia,
Ini mainan kamu. Dan saya perlu menghias bilik dengan hanya mainan warna kuning. Mari kita mulakan dengan lantai. Kita akan letak lebih banyak pasir di sini. Dan salungan di dinding. Ya, kolongan dalam bentuk bintang juga akan berguna. Wah, ada sentur fur yang fair jumper. Oh, ini untuk dinding. Berfai cantiknya kulit kerang dan ikan. Oh, dan kain ini akan membuat buayan yang hebat. Saya tidak cukup mempunyai meja sisi untuk pelbagai mainan. Kita akan letak pokok, sekumpulan mainan, dan kulit kerang di sini. Cantik. Tidak banyak pokok, jadi mari tambah sebatang pokok palma kecil di sini. Gadis cantik. Dan sebiji pembesar suara. Dan kipas. Lihat sahaja bayi-bayi ini. Mereka adalah minions. Beris, keyword bayar. Betapa bagusnya di sini. Oh, saya ada idea. Mari kita takutkan Phoebe. Phoebe, kenapa awak duduk di situ tidak buat apa-apa? Ia tidak menyenangkan. Saya akan mula mengemas bilik saya sekarang juga. Saya akan mula dengan bahagian sabun. Tetapi, dan belon comel berbentuk hati akan kelihatan hebat di dinding. Yuki adik itu menggantung sepatu. Airedale berbentuk hat. Ia adalah inskripsi cinta kerana ia akan menakluk segala-galanya dan segala-galanya di dunia. Dan seorang gadis dalam bentuk bibir merah seperti saya untuk menggantung sesuatu yang cantik berwarna-warni di dinding. Jadi ada lebih banyak cahaya. Oh, cantiknya. Itu adalah beruang. Ia sangat besar dan comel. Mari pakaikan topi pada awak. Encik beruang, mari tambah beberapa bantal lagi. Saya juga perlukan meja solek. Saya ada banyak barang solek. Cushion untuk duduk di meja. Keindahan sebegini tidak mudah untuk dijaga. Bagaimana dengan anting-anting saya? Saya sangat suka mereka. Baik, hebat. Tulis dalam komen bilik siapa yang anda suka paling banyak. Kaktus lembut kegemaran saya. Wah, siapa yang datang melawat saya? Seekor kura-kura kecil. Awak comel sangat. Saya akan memanggil awak Charlie. Awak akan menaiki kereta super laju ini? Hebat! Wah, Phoebe ada tempat. Saya juga ada kawan manis bernama Loki. Ini adalah kawan berbulu saya yang setia. Sekarang mari kita tampilkan kecantikan ini dengan yang terbaik. Lihat saja wajah comel ini. Loki dan saya sangat comel bersama. Betul kan? Suka tidur. Apa? Wah, adakah semua orang ada kelawar? Jadi bersedia baik dan saya perlukan juga. Saya akan mempunyai seekor burung kakak tua. Saya mau memanggilnya Chiki. Kamu burung kakak tua saya, Chiki. Sekarang, saya sayang kamu. Anda akan tinggal di sini dengan saya. Wah, telur itu hendak menetas. Kawan setia saya, Theodore, akan keluar daripadanya. Ini adalah cicak kesayangan saya. Dia sangat comel dan juga suka warna kuning. Betapa, mesti semua orang ada peliharaan perempuan. Apa? Oh, Kita sedang permintaan Fainari cenderung untuk memakan. Saya perlu bebesan sesuatu yang lazat untuk diri saya. Ambil ini, dan ini. Hebat. Dan sekarang kita perlu berjumpa dengan courier dan mengambil manisan kita. Itu, hello, sir. Sekarang infrared, sir. Terima kasih. Sekarang saya akan bayar Anda. Ini dia. Ya, dia memang betul-betul asli. Jangan risau. Selamat tinggal, courier. Kami akan makan makanan sedap sekarang. Gadis-gadis, saya pesan pelbagai makanan sedap untuk makan. Di mana anda letak pita saya? Nasib baik peti sejuk saya berwarna kuning. Kalau tidak, ia pun kena ambil. Apa yang kita ada di sini? Tidur pada waktu makan tengah hari memang bagus, tetapi hanya sesuatu yang sedap boleh membangunkan saya. Ellie, saya perlukan Skittles ini dengan segera. Ia perlu untuk menambah keseimbangan makanan hijau dalam badan. sorry, stretching stuffing. Saya nak makan sekarang. Sudah. Terima kasih, Nelly. Baik. Apa yang saya ada, ia adalah gula-gula yang sedap. Ada orang cakap gula-gula sedap. Ia adalah gula-gula kegemaran saya. Ellie, tolong berikan kepada saya. Tolonglah. Terima kasih. Hore! Akhirnya makan manisan kegemaran saya. Sedap.
Saya juga penerimaan bar lebih banyak gel masam. Terima kasih, Ellie. Anda memang terbaik. Mungkin mereka akan beri saya sesuatu untuk dimakan sekarang. Ada apa di sini? Wah, itu Coca-Cola. Hebat. Kita perlu buka dan minum sebelum ada orang ambil. Adakah saya mendengarnya? Atau itu bunyi desiran Coca-Cola kegemaran saya? Ellie, saya ambil ini. Ia sangat lazat. Itu sahaja. Saya tidak akan berkongsi lagi. Apa yang tinggal di sana? Wah, masih ada M&M's di sini. Betapa coolnya itu. Oh tidak, adakah tiada yang tinggal? Hanya satu gula-gula? Aduh. Sialan. Baiklah, sekurang-kurangnya mereka tak ambil. Sedapnya. Tapi saya masih ingin lebih. Semua orang sudah kenyang dan puas. Ayam gembira. Kami bersedia untuk teruskan lagi. Wah, permainan apa yang menarik ini? Hei, orang-orang sedang mengusik. Aduh, saya perlu pikirkan sesuatu yang lain. Betul, saya ada TV. Sekarang saya akan bawa ia masuk ke bilik saya dan saya boleh menonton video saya sepanjang hari. Idea yang bagus. Sempurna. Popcorn biasanya. Kredit Tolong. Tidak tahu apa yang saya Di situ. Entah kenapa saya rasa bosan. Apa yang Ellie lakukan? Wah, Ellie ada Tiada Swiss. Oh, keren. Ellie, boleh saya main dengan awak? Saya gembira dapat menemani awak. Mari bermain bersama. Saya hanya ada 2 alat kawalan, satu untuk awak dan satu untuk saya. Wah, awak lawan yang serius. Wah, apa yang gadis-gadis itu lakukan di sana? Adakah mereka bermain sesuatu? Oh, Phoebe, mari kita siasat cepat keluar dari bilikmu, atau aku akan terlepas semua keseronokan. Perempuan, bolehkah saya bermain konsol permainan dengan kamu? Saya minta maaf, tetapi kami hanya ada 2 joystick. Tidak maukah kamu bawa kami bermain dan mereka juga dipanggil kawan wanita? Kan? Baiklah, itu tidak mengapa. Kami akan duduk dengan saya sahaja dan bosan. Betul, itu ide yang hebat. Saya memesan permainan yang hebat untuk kita. Sekarang kurier akan datang dan membawa segala yang kita perlukan dan lihat, dia sudah tiba. Anda boleh letakkan semuanya di sini. Terima kasih. Dan sekarang kita perlu mendapatkannya. Lihat benda-benda ini. Tikam tari. Awak nak menari dengan saya? Ya, saya suka menari. Mari kita pasangkan cepat. Tetapi saya baru dapat idea menarik. Mari kita tambah pembesar suara saya yang kuat untuk buat muzik lebih kuat. Mari menari. Jane, lihat. Mereka ada konsol yang menarik sekarang juga. Girls, boleh saya bermain dengan kalian? Beri kami beritahu awak tarian dan awak beri kami mainan awak. Bagus. Mari kita tukar segera. Baiklah, Phoebe, jom Mari kita kita pergi. bermain. Apa yang Anda lakukan? Kira kami ada raging Hughie. Saya mau buat kek merah. Untuk lakukan ini, saya perlukan pewarna merah. Kami titiskan beberapa titis pada kek dan ia menjadi merah. Dan sekarang mari tambah sedikit krim. Apa yang berlaku? Oh tidak, saya tersembur terlalu banyak. Saya dilitupi krim. Oh tidak. Alamak, kalau saja gaun itu tidak rosak. Adakah Phoebe sedang membuat kek di sana? Saya patut tolong dia. Saya fikir saya akan tambah pewarna kek kuning juga. Mereka tak kisah. Mula-mula, tambah krim. Hebat! Sangat cantik. Mari sapukan krim. Dan tambah 1 lapisan lagi. Oh. Sempurna. Sekarang mari kita tambah lebih banyak krim supaya dia tidak perasan. Mia, adakah kamu mahu membantu saya membuat kek? Saya sangat suka. Mula-mula, sapukan krim di atas dan ratakan perlahan-lahan seluruh kek. Saya akan melukis bunga. Cantiknya. Sedia? Sedia. Sekarang kita letakkan lapisan lain di atas. Tapi untuk permulaan, beberapa titisan pewarna hijau. Sedia? Jane, mau duduk di situ? Mari kita buat kek. Apa? Kek? Saya sudah berlari. Saya akan buat kek yang hebat. Cake diamond sa fiber. Tambah lebih banyak krim ratakan semuanya. Ya, letakkan kek di atas dan titiskan setitik warna biru. Aha, hai Surya. Terakhir I bought your hasilnya.
kami dapat kek pecang yang hebat. Sekarang ia perlu disalut sepenuhnya dengan krim supaya Phoebe tidak terkejut jenis kek apa yang kami buat. Sebaiknya kami ratakan semuanya sebelum Phoebe datang. Saya rasa dia pasti suka. Siap. Dan sekarang kita perlu menghias semuanya dengan gula-gula Skittles. Setiap satu mempunyai warna tersendiri, jadi kita buat pelangi yang cantik di atas. Wah, ia sangat cantik. Saya lebih suka cuba kek ini. Tetapi pertama, saya perlu mengambil sepotong untuk diberi makan. Adakah kamu bercakap tentang saya? Wah, adakah kamu sudah membuat kek itu? Betapa manisnya. Saya akan potong sekeping sekarang. Wah, kau begitu saja. Bodoh. Wah, gadis-gadis, adakah kamu jadikannya pelangi? Cantiknya. Saya sangat suka. Mari kita makan bersama-sama. Ia cantik dan sedap. Kamu gadis yang sangat baik. Kek kamu nampak sangat lazat. Ini dia. Ini penghantaran awak. Oh, terima kasih. Sekarang mari kita lihat apa yang mereka letakkan dalam kotak saya. Mop merah jambu. Oh, iya, hebat. Ia pasti sesuai untuk saya membersihkan sawang dengan glamour dari rumah kegemaran saya. Betapa besarnya laba-laba. Kalau saja rambut beruban tidak muncul dari ketakutan seperti ini. Oh, apa yang kamu buat, Kim? Oh, tidak. Bagus. Penyedot habuk saya membantu saya. Mari vakum semua sarang laba-laba. Dan apa yang diletakkan untuk saya? Oh, sarung tangan getah. Bagus. Sekarang kita akan buang semua sampah dari rumah impian masa depan. Burunkan jaring. Hebat. Kerja bagus, Kim. Apa? Oh, ya. Saya tahu, saya... Wow, karpet merah jambu ini sesuai untuk saya. Tetapi saya perlukan untuk pelapik rumah. Jadi, ini adalah stapler. Dan kita mulai dengan bumbung, teruskan dengan dinding. Jangan lupa buat lubang untuk tingkap. Oh, sempurna. Mari kita tambah hati berputar ini. Saya rasa warna ini sesuai dengan saya. Saya perlukan gunting dan... Bukan untuk rambut saya. Saya perlukan ia untuk bumbung permaidani saya. Mari kita potong sedikit di sini. Dan ia sempurna. Ia nampak pelik. Ini kan semua bola Cadbury Pringles. Saya tahu apa yang saya akan lakukan. Saya tahu bukan sia-sia saya makan Pringles sepanjang hidup saya dan mengumpul Tintin ini. Saya perlukan ia pada saat ini. Beberapa marmalat Haribo ditingkap dan Oreo di atas bumbung. Sempurna. Benar chili ini. Dan aduh, Mia, ayo lebih berhati-hati. Baiklah. Oh, saya minta maaf. Saya sedang meniup belon. Bola kuning ini sesuai untuk saya reka rumah baharu saya. Saya hanya perlu tiup semua belon ini. Dan beberapa akan cukup untuk rumah ini. Saya hampir selesai. Oh, yang terakhir. Mia, awak okey? Saya okey. Bagus. Saya lebih suka menghias rumah sekarang. Mari kita mulakan dari bawah dan naik ke atas. Mangkok kuning ini mengingatkan saya pada sausage panjang. Mari letakkan ini di atas dan kita selesai. Hebat. Pisang sangat lazat. Dan saya perlu lebih lagi. Baiklah, gali lubang, masukkan kulit pisang ke dalam. Bagus. Sekarang kita siram semuanya dan tunggu. Wah, betapa hebatnya pokok. Hurai! Lihat apa yang saya tanam. Dan ini beberapa pisang kegemaran saya. Di sini pasti tempat saya akan berjemur. Sempurna. Sekarang saya boleh berehat. Oh, pisang. Saya rasa jiran tidak kisah kalau saya ambil sebiji dua. Apa yang kamu buat di sini dan... Tidak, ini pisang saya. Baiklah. Jadi kita perlu segera cari sesuatu untuk diri kita di halaman. Oh, betul. Saya ada mesin di sini, kereta. Di mana saya boleh memutarnya? Saya akan buat perlumbaan. Ya, mari letak di sini dan pergi. Sangat hebat. Sempurna. Baiklah. Budak-budak memang macam tu. Okey, saya ada sesuatu yang lebih menarik di sini. Ada satu set alat kecil dan bahagian buaian saya. Kami akan memasang buaian seperti itu. Saya wanita yang pandai. Ini untuk unicorn saya di sini.
Sempurna. Sekarang sedikit peti surat. Wah, ia sangat comel. Wah. Kim ada peti surat yang comel. Saya tahu apa yang saya boleh buat sekarang. Saya akan cat bunga saya merah dan meletakkannya pada peti surat saya. Saya tahu apa yang akan saya lakukan. Saya tidak perlukan peti surat. Saya ada idea. Kenakan bola kuda Neil. Dia akan menjaga surat saya. Hello, semua. Saya Postman Sam. Dan ini surat anda. Betapa cerianya peti surat anda, Cik. Ini surat anda. Selamat petang, Encik Dan. Saya bawa surat untuk anda juga. Harap ia... ia menggigit saya. Ia menggigit saya. Oh, saya tidak suka peti surat anda sama sekali. Selamat tinggal. Oh, wah. Siapa tinggal di sini? Goodies. Hello, cantik. Maafkan saya. Itu janggal. Baiklah, ini surat kamu, Cik. Daripada alam semesta saya. Terima kasih. Selamat tinggal. Saya kena pergi. Selamat tinggal. Saya tak tahu kenapa, tapi kereta tak menggembirakan saya lagi. Oh, betul. Saya belum buat apa-apa di rumah lagi. Kita perlu buat bilik impian dengan segera. Oh, betapa kosongnya di sini. Saya pasti perlukan sesuatu yang menarik di sini. Dan saya akan mulakan dengan dinding. Cat biru pada dinding saya akan kelihatan sempurna. Sekarang, cat semuanya. Damn, saya suka melukis. Apa nak buat seterusnya? Betul. Permaidani. Lopak lembut pasti kelihatan menakjubkan di bilik lelaki sejati. Lelaki tough. Dan ini cara untuk letak mainan saya di dinding. Ia sempurna. Berikut tukul dan beberapa plaster. Oh, dan seorang lelaki hebat di sana. Oh, hagi-wagi. Tak menyakitkan, kan? Sempurna. Lihat topi ini dari Minecraft dan babi ini. Oh, saya memerlukan bom ini di sini. Dan mari tambah beberapa model untuk hamster. Temui hamster kecil saya, Pete. Dia akan tinggal dengan saya. Kerusi ini untuk saya juga. Dan nampaknya semuanya sudah siap. Hebat. Tapi sekarang anda boleh berehat dan berseronok dengan kawan kecil saya. Dia membawa tuah dalam permainan. Saya dapat bilik impian sebenar. Saya sangat gembira. Dia sangat hebat. Baik, Zak. Oh, saya cuma melengkapkan bilik saya. Tetapi tidak seperti Dan. Sudah tentu. Mula-mula saya akan mengatur manicure saya. Oh, kuku merah jambu itu akan membuat semua orang gila. Hei, kenapa dinding-dinding itu begitu putih sekali? Itu tidak boleh. Cepat lukiskan hati merah jambu. Mari kita cat dengan hati. Oh, sempurna, bukan? Anda juga. Bagus. Oh, bilik merah jambu saya yang sempurna. Tetapi di lantai, ini belum merah jambu. Mari tambah permaidani. Beberapa awan di dinding, beberapa bibir sebagai pencahayaan. Oh, hebat. Itu zirafah merah jambu dengan lengan yang sangat panjang. Mari letakkan dia di sini. Sekarang, lukisan asal saya di sana. Hebat. Meja ini akan kelihatan hebat di sini. Saya tidak tempat untuk meletakkan barang-barang saya, kan? Saya perlukan lebih banyak. Dan di sini ada meja yang bagus dengan cermin supaya saya boleh kelihatan cantik setiap hari. Oh, ia akan perlu untuk mengemas kini solekan. Kan? Saya mengagumkan. Rambut saya paling lembut dan minyak wangi yang bagus adalah kunci kejayaan. Lihat bilik saya. Ia sempurna. Dan ini kucing saya. Kucing paling cantik pernah. Baiklah. Dinding putih ini membuat saya sedih. Kita perlu memperbaiki semuanya dengan segera. Saya sudah ada satu idea yang hebat. Untuk memulakan, kita akan mengecat dinding dengan warna kuning supaya lebih terang dan positif. Tuang cat dan sapukan dengan penggelek. Saya suka mengecat dinding. Sekarang, saya akan melukis matahari. Lihatlah, Mia sangat mudah. Miss berapa serius sempurna? Bagus. Mari kita cat anda juga. Sempurna. Dinding semuanya kuning. Bagus. Tetapi melihat lantai. Itu perlukan lebih banyak pasir. Ya seperti saya berada di pantai.
Hebat! Mari tambah sedikit lagi. Sempurna. Sekarang, saya perlukan beberapa poster menarik di sini dan di sana. Haha, hai itik kecil. Oh, lihat meja ini. Saya akan letakkan semua mainan kuning saya di sini. Ah, begitu lembut dan sejuk. Di sini. Sekarang, saya perlukan meja. Baik. Dan ia juga akan berwarna kuning. Aduh. Wah, tengok benda ni. Rasanya macam dah berada di pantai. Oh, sempurna. Ukulele saya, supaya saya boleh menyanyi lagu-lagu saya. Mari letak di sana. Beberapa garland. Sempurna. Dan gambar anjing comel saya. Saya suka corgi. Hai. Marilah sini, anak kecilku. Oh, kamu comel sekali. Nyanyilah bersamaku. Ayo, nyanyi bersama. Tulis di komen yang mana satu paling kamu suka.